Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nafaizatul Iliana binti Raja Idrisha. Saya merupakan pelajar Tash International College. Kenapa saya memilih Tash International College? Sebab dekat sini saya sangat meminati dalam bidang diploma pendidikan awal kanak-kanak, di mana mak saya merupakan seorang pendidik dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi semasa lepasan SPM, saya cuba cari dekat Google, dekat area-area Perak ni, dekat mana yang mempunyai kos diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jadi bila kakak saya, mak saya tolong carikan dalam Google, terdapatlah Tash International College ni. Keluarga saya cakap, cuba kita masuk dekat sini, kita try belajar dekat sini macam mana. Sebab apa? Sebab mak saya cakap dekat sini kita ada sediakan tadika, iaitu tadika IKC dan taska Ibu Tina. Dekat sini tak perlu kita nak praktikal nanti dekat di luar, nak kena cari dekat tempat-tempat lain. Jadi kita tak payah nak fikir nak pergi tadika-tadika yang perlu buat surat, everything kan. Jadi kalau kita dekat sini, kita boleh terus je dengan IKC, dengan taska Ibu Tina. Jadi kat sini kita punya lecturer boleh guide daripada A sampai Z, sampailah kita boleh jadi seorang pendidik yang berjaya, insyaAllah. Nama saya Muhammad Iqbal Alif bin Baba. Saya tinggal di Simpang Bulan Ipoh dan saya mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak di Tash International College. Antara seronoknya saya ambil kos di ECE ni adalah disebabkan saya minat dalam mendidik, saya minat menjadi seorang pendidik, dan yang paling penting saya minat dalam orang kata mendalami dunia kanak-kanak. Dan di antaranya lagi, kenapa saya memilih TIC untuk mengambil kos ini adalah disebabkan kerana TIC adalah CityVet. Kita bukan sahaja belajar teori dalam kelas dan sebagainya, tapi kita juga orang kata masuk dalam dunia pendidikan itu sendiri untuk mengasah skill kita dalam bercakap, mengasah skill kita dalam berinteraksi dengan budak-budak, mengambil perhatian budak-budak, untuk kita mengasah lagi skill kita sebagai seorang guru. Jadi di sinilah tempat yang terbaik, kerananya mungkin di tempat lain hanya dalam kelas belajar teori, menulis dan mendengar. Tapi kami di sini adalah kami keluar. Kami bukan sahaja belajar dalam kelas, tapi kami keluar daripada college untuk mengambil pengalaman sambil belajar di TIC ini. Nama saya Nabila binti Abdul Rahman. Saya daripada program di ECE. Saya berasal dari Kedah. Saya ambil program ECE sebab saya memang minat pada kanak-kanak. Pengalaman dekat sini, TIC menyediakan kemudahan seperti taska dan tadika untuk kami belajar secara real untuk ke industri seterusnya. Kami telah membuat program di taska dan menjaga kanak-kanak dalam masa yang agak lama dan dapat pengalaman yang baru. Kalau dari segi pergaulan dengan kawan-kawan, dekat sini environment yang sangat bagus. Tak kira berlainan bangsa, memang kami saling menyantunilah sesama bangsa yang lain. Dan dekat sini memang kami suka belajar bersama-sama. Everything apa yang kita buat, kita akan buat sama-sama. Kira kita tak adalah dalam skop yang berlainan lah. Kiranya kita akan berganding bahu bersama-sama dalam menjayakan sesuatu program ataupun apa-apa yang diadakan oleh kolej. Cadangan saya yang ingin mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak, saya sangat sarankan anda untuk masuk ke Tash International College ini. Sebab apa? Tash sudah menyediakan banyak kemudahan kepada kita. Salah satunya dari segi diploma pendidikan awal kanak-kanak. Saya rasa sangat beruntung saya berada di Tash International College ini sebab dia tidak menyusahkan student-student untuk nak cari taska dan tadika. Sebab dia orang memang dah ada taska dan tadika sendiri, dan dia orang akan praktiskan kita daripada awal sampailah akhir, di mana insya-Allah kita akan boleh menjadi seorang pendidik yang berkejaya dan berjaya, insya-Allah. Kami pilih TIC. Kami pilih TIC. Kami pilih TIC.